Di ketika di buang asrama tu, bapak saya sambut dengan seronoknya. Anak aku dah balik macam tu. Luar biasa lah ayah tuan ni. betul. Kalau boleh gambarkan ayah tuan ni orang yang macam mana tuan? Dia rambut panjang, rockers, okey. dia minat Jamal Abdillah. Main music. Tak main muzik. Dia Karakternya macam mana? karakter dia Dia peniaga juga tu. niaga juga. Ha. Easy going. Saya belajar bawa kereta umur saya dah 5. Wow. Dia ajar. Dekat sebelah. Dekat sebelah. Bukan atas peha ni. Bukan. Oi, sebelah Dia terus. dah 5 ke dia dah 6 tu saya belajar bawa kereta. Dia suruh saya parking je. Kalau dia hantar barang kat kantin, dia parking kat tepi tu, nanti saya kena parking kat parking yang betul. So hari-hari saya buat parking. Jadi tingkatan 2 ke tingkatan 3 saya dah start bawa kereta pergi Merdeka. Tengok bunga api dengan member kan. Member saya pakai kereta bapak dia tolak, dah sampai Sempang baru start. So karakter tu banyak dibentuk oleh ayah. Betul. Dan semangat perniagaan tu pun memang dibentuk daripada kecil. Betul. Untuk berniaga di asrama. Ayah saya ni macam saya punya idola jugalah. Saya mengidolakan arwah ayah saya. Dari segi cara didikan. So memang sebenarnya tuan pun memang tak pernah bekerja lah. Sebab habis belajar, tak adalah kerja logistik pun. Tak kerja. Memang terus kantin je lah. Kerja yang paling kerja pun tu lah kerani sekolah dulu. Yang SPP tu. Kan sekolah. Itu je.